hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Majlis dimulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Langit cerah, sinar mentari, burung berkicau, riang bernyanyi. Majlis gemilang, kini berseri, menyulam kenangan, penuh erti. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT kerana dengan limpah rahmat dan izinnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini berhimpun dalam Majlis Apresiasi Iqsa dan Kamil 2025 Anjuran Bersama Seri dan Semi Abim Sungai Ramal. Seperti semua sedia maklum, majlis yang penuh bermakna ini diadakan bagi menghargai usaha, semangat dan kejayaan para guru, jurulatih, murid serta seluruh warga sekolah yang telah menjayakan kejohanan Iqsa dan Kamil pada tahun ini. Yang dihormati barisan div-div terhormat, para guru, ibu bapa yang dikasihi serta para murid yang dirahmati Allah sekalian. Selamat datang ke Majlis Apresiasi Iqsa dan Kamil 2025 Seri dan Semi Abim Sungai Ramal. Bagi memberkati majlis pada pagi yang indah ini, marilah sama-sama kita menadah tangan dan menghayati bacaan doa yang akan dipimpin oleh Ananda Hanan Rifdi bin Rohaizat dari Tingkatan 3 Maliki. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Tes. Semua tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Sesungguhnya kami mendadah tangan menzahirkan rasa kesyukuran atas iradat dan kudratmu yang telah menentukan dan mengizinkan kami untuk berhimpun pada pagi yang berbahagia ini di Majlis Apresiasi Iqsa kali ke-24 dan Kamil pada tahun 2025. Maka kau pemudahkanlah majlis ini supaya ia berjalan dengan lancar. Ya Allah, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Allah, Ya Tuhan kami, kau kurniakanlah kepada kami hati yang terang dan dada yang lapang. Kau kurniakanlah kepada kami dengan cahaya kefahaman, kesihatan akal kefikiran dan tubuh badan, kemudahan di dalam segala urusan, dan kurniakanlah kepada kami dengan kejayaan dan kecemerlangan di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, Ya Fatihal Barakah, Ya Allah, Ya Tuhan kami, kau terbitkanlah rasa kebesaran di dalam setiap hati kami para murid yang menerima hadiah kecemerlangan dan penghargaan pada hari ini dengan rasa kesyukuran dan kehambaan kepadamu, Ya Allah. Kami juga memohon daripadamu, Ya Allah, agar majlis pada hari ini dapat menjadi dorongan dan galakan kepada murid-murid lain untuk mereka sama-sama berusaha dengan gigih dan tekun di dalam bidang kurikulum, ko-kurikulum dan aspek pembinaan sahsiah diri insan. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami, Ya Allah, dalam kalangan hamba-hambamu yang beriman dan bertakwa. Jauhkanlah kami, Ya Allah, daripada melanggari perintahmu. Kurniakanlah kepada kami kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan yang sempurna, fikiran yang waras, minda yang cergas, rezeki yang halal, zuriat dan generasi beriman, serta kurniakanlah kepada kami segala kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Kami memohon kepada Engkau, Ya Allah, bantulah kami dalam menghadapi segala cabaran dan ringankanlah beban kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha berkuasa setiap sesuatu. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma
ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما وصلى الله على محمد وعلى وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada anak anda Hana Rifdi di atas bacaan doa yang penuh bermakna sebentar tadi. Moga majlis kita sentiasa dalam limpahan rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sekalian, majlis pagi ini dibuka dengan ucapan daripada yang berusaha Ustaz Nazil Saifuddin bin Abdul Rahim, Ketua Pegawai Eksekutif Seri Semi Abim Sungai Rahmat. Majlis dengan penuh hormat dan takzim mempersilakan yang berusaha Ustaz Nazil untuk menyampaikan ucapan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih pada Puan Pengerusi Majlis yang saya hormati Puan Nur Jannah binti Keman, Pengarah Latihan Takmir Pernikahan Abim, Pengetua Semi Abim Puan Juhaini binti Saib, Guru Besar Seri Abim Puan Juhaini binti Saib, Puan Rogaya binti Sibli, yang saya hormati juga Datuk Taufik sebagai Pengerusi Baka dan juga barisan guru-guru penekanan, ahli-ahli jawatankuasa Baka, barisan guru-guru, ibu bapa dan juga para pelajar yang diraikan pada hari ini. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala di mana pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini kita sama-sama dapat melaksanakan program Majlis Apresiasi Iksar dan juga Kamil bagi tahun 2025. Jadi saya harap semoga bahang di atas kemenangan dan juga kejayaan dalam kita mencapai kejayaan yang penuh gemilang masih lagi terasa dan belum terpadam lagi. Jadi seperti mana yang kita sedia maklum, patutnya majlis apresiasi ini kita adakan terus seusai daripada tamat program Iksar, tetapi disebabkan oleh beberapa perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan, jadi akhirnya kita terpaksa tangguh tarikh tersebut dan kita dapat laksanakan pada hari ini. Jadi terlebih dahulu saya mengucapkan ucapan setinggi-tinggi tahniah di atas barisan kontingen Seri Semi Abim Sungai Madalam yang telah berjaya menjuarai kejuaraan berganda Iksar selama 2 kali berturut-turut. Satu kejayaan yang luar biasa, dan di samping itu juga Seri juga telah berjaya menjuarai Kamil peringkat zon selama 3 tahun berturut-turut. Jadi kejayaan ini adalah satu kejayaan yang sungguh membanggakan, yang mana ini adalah hasil usaha sama ada daripada pihak murid-murid, daripada pihak guru, jurulatih, barisan pentadbiran dan juga para ibu bapa sekalian. Jadi Iksar yang telah pun diadakan ini adalah sebagai satu medan untuk mengasah potensi murid-murid, di mana
dia hanyalah bukan setakat satu pertandingan biasa, tetapi sebagai satu wasilah, satu wadah macam mana supaya kita nak menerapkan nilai-nilai serta kompetensi pembentukan karakter seperti mana yang ada dalam falsafah pendidikan Al-Hikmah. Jadi saya nak mengucapkan di sini tahniah kepada beberapa pihak, terutama sekali kepada pihak takmir pendidikan ABIM yang tidak pernah gagal melaksanakan iksa yang diadakan pada 2 tahun sekali. Dan juga kepada murid-murid yang telah berjaya menyalahkan potensi diri masing-masing sehingga mencapai kejayaan yang begitu membanggakan pihak sekolah. Dan juga kepada guru-guru yang telah berjaya mencongkil bakat-bakat terpendam yang ada pada pelajar-pelajar sekalian. Di mana kadang-kadang kita tak tahu apa dia potensi bakat-bakat yang ada pada pelajar-pelajar. Dan kadang-kadang kita tengok pelajar-pelajar ni diam, senyap. Tetapi akhirnya berjaya dicokit oleh cikgu-cikgu dan seterusnya digilap akan potensi diri mereka dan seterusnya murid-murid ini telah dapat mencapai kejayaan yang cemerlang. Dan juga kepada ibu bapa yang sentiasa memberi dorongan dan sokongan kepada anak-anak dan pihak sekolah dalam apa saja program yang dilaksanakan oleh pihak sekolah, terutama sekali kepada Iksa dan juga Kamil yang telah pun dijalankan. Dan tak lupa juga kepada pihak baka yang mewakili pihak ibu bapa dalam membantu dari segi buah fikiran, dari segi tenaga dan juga dari segi keuangan. Dan juga tak lupa juga kepada pihak pengurusan Seri dan Semi ABIM, terutama kepada lembaga penuh sekolah dalam memberi dorongan dan juga panduan dan juga nasihat kepada pihak sekolah. Dan yang terpaling penting ialah kepada jawatan kuasa Iksar yang terdiri daripada PK Koko dan jawatan kuasa. Bagi tepukan pada mereka yang telah berjaya mengatur program sama ada dari segi pemilihan peserta, dari segi latihan, pengurusan pertandingan semasa pertandingan diadakan dan sehinggalah majlis yang diadakan pada pagi ini. Jadi kejayaan inilah satu kejayaan yang sangat membanggakan kita semua, iaitu yang pertama menjadi Johan Keseluruhan berganda untuk Seri dan Semi ABIM Sungai Ramadalam. Jadi seperti mana yang kita sedia maklum, pada tahun 2023 kita menjadi tuan rumah dan kita telah berjaya dinobatkan sebagai Johan Keseluruhan untuk yang berganda untuk Seri dan Semi ABIM. Jadi ada di kalangan mereka yang mengatakan sebagai tuan rumah kita menggunakan peluang kita sebagai tuan rumah untuk kita mencapai kejayaan berganda tersebut. Tetapi kita dapat membuktikan kepada mereka-mereka yang mengatakan seperti tersebut, kita walaupun bukan sebagai tuan rumah, kita pergi ke Kota Baru, kita juga dapat membuktikan kepada mereka bahawa tanpa menjadi tuan rumah, kita juga dapat mencapai kejayaan seperti mana yang telah kita capai pada tahun 2023. Jadi ini sebagai bukti tentang kemampuan sebenar pelajar-pelajar kita, walaupun kita ni bukan sebagai tuan rumah. Dan yang kedua, menjadi Johan Keseluruhan yang berganda untuk 2 kali berturut-turut. Dan yang ketiga ialah juara Kamil peringkat zon Kajang 3 tahun berturut-turut. Ini semua adalah satu pencapaian rekod. Saya rasa sekolah JAIS pun tak dapat mencapai kejayaan seperti mana yang telah dicapai oleh sekolah kita. Ini adalah satu kejayaan yang sangat-sangat cemerlang pada sekolah kita. Jadi harapan kita pada masa akan datang, insyaAllah kita dapat menggandakan lagi kejuaraan pada ISA yang akan berlangsung 2 tahun yang akan datang. Dan kita nak menjadi sebagai juara 3 kali berturut-turut, insyaAllah. Dan pada tahun depan juga kita akan menghadapi kejuaraan
untuk misak. Dan kita berharap semoga kejayaan yang dicapai pada ISA ini juga dapat dicapai pada ISA yang kita akan hadapi pada tahun depan. Jadi kita berharap semoga kita sama-sama dapat mengatur strategi bermula pada tahun ini, dan seperti mana yang tahun lepas, SEMI dapat menjadi juara keseluruhan bagi peringkat rendah menengah atas, dan pada tahun depan 2026 kita juga berharap seperti mana kejayaan berganda pada ISA, kita juga dapat mencapai kejayaan berganda untuk ISA, untuk misak pada tahun depan, insya-Allah. Jadi saya rasa itu saja ucapan saya pada hari ini. Sekali lagi setinggi-tinggi tahniah kepada semua peserta-peserta warga Seri dan Semi Abim di atas kejayaan yang begitu gilang gemilang pada tahun ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Nazir Saifuddin di atas ucapan yang penuh semangat sebentar tadi. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kini marilah kita sama-sama mendengar ucapan dari yang berbahagia Dato' Insinyur Teknologis Haji Muhammad Taufik bin Harun, Pengerusi Badan Keluarga Ibu Bapa dan Guru BAKA Seri Semi Abim Sungai Ramal. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka faham perkataanku. Surah Taha ayat 25 hingga 28. Pengurusi majlis yang berusaha CEO Seri Semi Abim Ustaz Nazir Saifuddin bin Abdul Rahim, yang berusaha pengetua sekolah Seri Semi Abim Puan Juhaini binti Saif, yang berusaha guru besar sekolah Seri Abim Puan Rogayah binti Sebli, barisan tetamu kehormat VVIP yang dikasihi, barisan guru yang sangat saya hormati, ibu bapa dan penjaga yang saya sanjungi, anak-anak sekolah Seri Semi Abim yang budiman, serta rakan-rakan ahli jawatan kuasa BAKA 25-27 yang sentiasa berganding bahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam madani. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya hari ini kita berkumpul pada pagi dan yang mulia ini di dalam keadaan sihat dan sejahtera. Pagi ini kita menyambut sebuah detik yang amat bersejarah, detik yang menguji ukiran emas nama sekolah kita di peta kecemerlangan pendidikan negara. Saya ingin mulakan dengan satu soalan. Apakah rahsia kejayaan kita yang mampu 3 kali menjuarai Kamil berturut-turut, 2 kali pertandingan IKSA sebagai Johan berturut-turut? Dengan penuh rasa bangga dan syukur kita menyambut gelaran Johan Pertandingan Ihtifal Kebangsaan Ko-Akademik Sekolah-Sekolah Abim yang ke-24 yang telah berlangsung dari 22 hingga 24 Ogos bertempat di UMK kampus Bacok. Ini bukan lagi satu kebetulan, ini adalah satu legasi kecemerlangan. Kejayaan kita meraih Johan dan pertandingan ini sebenarnya membuktikan satu hakikat yang sangat penting tentang sekolah kita, Sekolah Seri Semi Abim. Ini membuktikan bahawa sekolah kita bukan sekadar institusi cemerlang dan dari dalam bidang akademik dan co-curriculum semata-mata, tetapi yang lebih utama ianya adalah tempat di mana tunas-tunas insan yang beradab, bersasiah mulia dibentuk dan ditanam.
Kejayaan yang gilang gemilang di peringkat kebangsaan ini adalah hasil titik peluh, komitmen, semangat semua warga sekolah. Dan sebagai pengurusi baka yang turut sama terlibat, saya berpeluang melihat sendiri dari dekat bukan sekadar kesungguhan tetapi juga disiplin, kerjasama, hormat menghormati dan yang paling penting adab sopan yang ditunjukkan oleh anak-anak kita semasa pertandingan. Dididik dengan penuh hemah oleh guru-guru dan disokong oleh ibu bapa para penjaga sekalian. Inilah sebenar kejayaan yang paling kita banggakan. Izinkan saya menyampaikan penghargaan yang tertinggi yang tidak terhingga kepada beberapa pihak utama. Yang pertama, sudah tentu kepada kontijen pasukan anak-anak sekolah ABIM yang hebat. Tahniah buat anak-anak, pahlawan-pahlawan sekolah di barisan hadapan. Saya melihat sendiri bagaimana pengorbanan mereka dari segi masa, latihan yang tekun dan semangat juang yang membara telah meluahkan hasil. Nama anda kini tercatat sebagai penerus legasi sekolah. Anda bukan sekadar juara, anda adalah inspirasi kepada adik-adik sekelas. Teruskan membara dan ingatlah anda semua telah mencipta sejarah. Ingin saya tekankan di sini kepada semua pelajar yang bertanding, sama ada berjaya membawa pulang pingat ataupun tidak, anda semuanya adalah pemenang. Hakikatnya, anda telah berani mencuba dan berkorban masa dan telah memberi komitmen sepenuhnya. Setiap usaha, setiap titik peluh dan setiap langkah berani untuk mewakili sekolah adalah satu kecemerlangan dari sudut pembangunan sasiah dan jati diri. Anda adalah pejuang sekolah yang sebenar. Yang keduanya, kepada barisan guru, jurulatih, pembimbing yang dedikasi. Saya kepada jurulatih dan pembimbing yang terlibat, tahniah dan ribuan terima kasih. Pengorbanan anda melangkaui waktu bekerja biasa. Awal pagi, lewat malam, hujung minggu, semua ini anda lakukan dengan penuh sabar dan komitmen. Teknik dan strategi yang anda ajarkan kepada anak-anak kami di samping nilai-nilai kesabaran dan disiplin yang anda tanamkan telah membuahkan hasil yang gemilang. Saya melihat sendiri di masa pertandingan di Bacok IKSA 2025 di mana cikgu bermainkan peranan yang cukup penting. Menjaga solatnya, menjaga pemakanannya, memberi bimbingan sebelum dan selepas pertandingan. Ada setengah-setengahnya selepas pertandingan menangis dengan keadaan terharu dan di situlah ada bimbingan dan guru-guru daripada sekolah Seri Semi ABIM. Ucapan jutaan terima kasih kepada semua guru-guru sekolah Seri Semi ABIM. Ketiga, sudah tentu kepada pentadbiran sekolah diketuai oleh CEO, pengetua dan juga guru besar. Syabas dan tahniah daripada saya, kepimpinan yang berorientasikan masa depan, visioner dan menyediakan persekitaran yang kondusif adalah pemangkin utama. Sokongan padu dari pihak pentadbiran dari segi moral dan logistik memastikan setiap usaha bergerak ke arah yang sama. Komitmen anda menjadikan sekolah Seri Semi ABIM ini sebuah institusi bukan saja mengajar tetapi melahirkan dan menjanakan juara. Keempat, kepada ibu bapa semua. Di belakang setiap pelajar cemerlang pasti berdiri ibu bapa yang hebat. Terima kasih atas doa, sokongan, dorongan dan kesabaran yang tidak berbelah bagi. Anda adalah tembok kekuatan dari sumber inspirasi yang utama bagi anak-anak. Just nak relatekan bagaimana ada dua kategori, ada ibu bapa yang dapat hadir, dapat membina keyakinan kepada anak-anaknya. Ada yang tidak berkesempatan hadir, menelefon guru-guru, menanyakan betapa manjang keadaan pertandingan tersebut. Dan yang lebih menarik adalah bila bas nak sampai, rasa benda tu dia berhenti dekat sini, berhenti kat sana, ibu bapa yang konstan untuk mengambil anaknya pada waktu yang tertentu.
Dan kelima, sudah tentu kepada rakan-rakan ahli jawatankuasa kuasa baka, tahniah dan terima kasih. Kejayaan ini juga adalah hasil kerjasama erat kita bersama dengan pihak sekolah. Sokongan kita sama ada dari sudut kewangan, logistik dan sekadar kehadiran memberi semangat dan membuktikan bahawa perkongsian pintar antara baka dan sekolah adalah resepi utama kejayaan. Kejayaan 3 kali berturut-turut kamil, 2 kali berturut-turut iksa mengajar kita satu nilai yang sangat penting, iaitu konsistensi. Ini membuktikan bahawa sistem, komitmen dan kerjasama erat kita semua berfungsi dengan cemerlang. Marilah kita jadikan kemenangan ini bukan sebagai destinasi terakhir, tetapi sebagai batu loncatan untuk meraih lebih banyak kejayaan di masa hadapan. Kepada semua pelajar, adik-adikku sekalian, panjatkanlah tangga kejayaan ini setinggi-tingginya. Kepada guru dan ibu bapa, teruslah menjadi pendorong yang tidak pernah jemu. Kesempatan ini juga saya ingin mendoakan kejayaan kepada anak-anak murid Sekolah Seri Semi Abim yang akan menghadapi peperiksaan UPKK esok dan juga SPM minggu hadapan. Semoga usaha dan persiapan yang telah kalian lakukan akan dibalas dengan kejayaan yang cemerlang. Ingatlah doa semua guru dan ibu bapa sentiasa mengiringi setiap langkah kalian. Akhir kalam, marilah kita bersama-sama berdoa agar Sekolah Seri Semi Abim kita terus gemilang, cemerlang dan terbilang di persada pendidikan negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Datuk atas kata-kata semangat dan nasihat yang begitu bermakna. Kini, marilah sama-sama kita memberikan perhatian kepada skrin di hadapan, seterusnya menonton tayangan multimedia yang telah disediakan oleh Jawatan Kuasa Iksa dan juga Kamil. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Here's to the one that keep the passion, respect, oh yeah. Here's to the one that can imagine, respect, oh yeah. Orang nak cakap apa? Yang penting kita ada gaya. Dapat mencapai pada standard kebangsaan yang ditetapkan oleh pihak Taklim Pendidikan Nabi. Dan yang paling penting ialah pelajar-pelajar menyertai pertandingan ini. Yang penting ialah dapat membanggakan warga Sekolah Seri dan Semi Sungai Mahir Dalam. Berkoda dan dosa, serta yang penuh dengan pengharapan. Sesungguhnya kami berdua In the eyes of the world, adalah selangkah dari nyata. Tiba masa kau melangkah dadah bersama
Jauhan keseluruhan Seri dinobatkan kepada Seri Sungai Ramai. Jauhan keseluruhan menengah rendah dinobatkan kepada Semi Sungai Ramai. Selamanya lebih indah bila bersama kita semua, dari biasa jadi luar biasa. Selamanya lebih sempurna kita buktikan pada mereka, bila bersama kita lebih luar biasa. Indah bila hidup kita, memori tercipta tanpa penghujungnya. Namun bila ku terjatuh, kamu ada, kita bangkit bersama. yang akan menjamu halwa telinga kita pada pagi ini dimulai dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dialunkan oleh anak anda Nur Nauratul Adni binti Ahmad Tarmizi dan juga Nur Najdatul Uzma binti Ahmad Tazmizi yang akan membacakan surah Al-Luqman ayat 12 hingga 17. Untuk makluman semua, kedua-dua anak anda ini telah dilatih sendiri oleh ayahandanya, iaitu Ustaz Ahmad Tarmizi dan juga Ustaz Muhammad Nazmi bin Muhammad Yusri. Berikan tepukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي
يا بني إنها إن تك مثقال حبة إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih diucapkan kepada Ananda Nauratul Adani binti Ahmad Tarmizi dan juga Ananda Nur Najdatul Uzma binti Ahmad Tarmizi. Seterusnya, marilah kita dengarkan persembahan nasyid dari kumpulan nasyid Sautun Najmi dari Semi Abim Sungai Ramal dan diikuti selepas itu dendangan nasyid dari kumpulan nasyid Fitrah Seri Abim Sungai Ramal. Bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. دعا إلى الحق قال اصطبروا وبشر الخلق حتى ظفروا صلوا عليه
يا رسول الله يا نور العيون حبك في قلبي ما بين الزنون أنت شافع وأنت الآمين صلى عليك الله يا رحمة الهانون يا رسول الله يا نور العيون حبك في قلبي ما بين الزنون أنت شافع وأنت الآمين صلى عليك الله يا رحمة الهانون في الليل ظلام كنت الضياء تتجلى وجد السلام جاء من حقيم سماء دمت في الأرواح يا طيب الصفاء يا من بكى للخلق الحزنى ولم يشكو يوما ما سجنا صبرك درس لا يبلى تبقى مثلا تبقى الأولى نورك في العين بدر الهدى يسقي القلوب إذا تشتهي يا سيدي يا خير الورى يا من بنورك ذاب الأسد يا سيدي يا خير الورى يا من بنورك ذاب الأسد كنت بالليل بكيت خافيا تشكو من لربي عليا وفي النهار كنت نورا بهيا تدعو الناس طريقا ناكيا كنت يا داعي الحق ليلا والنهار فاضت عيوني حنينا وتذكيرا صلوا عليه صلوا عليك دوما كثيرا تدعو الناس طريقا ناكيا في الليل ظلام كنت ضياء تجلى وجد السنا لما جاء من حكيم سماء دمت في الأرواح يا طيب الصفاء يا من بكى للخلق الحزنى ولم يشكو يوما ما سجنا صبرك درس لا يبلى تبقى مثلا تبقى الأولى نورك في العين بدر الهدى يسقي القلوب إذا
سلامي وأشكو شوقي وطول غيابي في كل صلاة أرسل سلامي وأشكو شوقي وطول غيابي رغم زمن حبي لك حي أنت نوري إلى الأبد البقي Angkatlah martabat insan sejati, bukan hamba dunia yang mati hati. Karma insan menjadi cahaya fitrah, anugerah suci memartabat ummah, martabat ummah. Kerana rupa dan darjat, tetapi takwa yang menambah rahmat di hamparan dunia yang fana. Insan dilahir bagaikan permata, dikurniakan ruh dan jasad, amanah ilahi khilafat tersurat. Namun langit diselubungi gelap, Masinah fitnah bertanda, terus sungkuru jiwa lalu hanya terleka. Karomah insan kian terhina. Angkatlah martabat insan sejati, bukan hamba dunia yang mati hati. Manusia bertakwa itulah mulia, membina ummah menyuluh cahaya. Insan mulia bukan pada harta, tetapi takwa yang menawan jiwa. Sebagaimana firman yang agung, mahmudah diangkat, mazmumah dihumban. Andai takwa kian terpadam, gerita merajai segenap jiwa. Maruah tergadai, umat ternodai, berbalusut tanpa
selubung gelap senang fitnah bertanda tersungkur jiwa hanyut terleka karomah insan kian terhina. Engkaulah martabat insan sejati, engkaulah martabat insan sejati, bukan hamba dunia yang mati hati. Manusia bertakwa, itulah mulia, membina umat, menyuluh cahaya. Wahai insan, dengarlah seruan, tinggalkan gelita, sambut cahaya dengan adab, ilmu dan iman. Kita pacu umat ke puncak kejayaan. Kita pacu umat ke puncak kejayaan. Kita pacu umat ke puncak kejayaan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, 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 Allah. شخصيتك جميلتي تفوق الوصف تصبح قدوة
إلى الأبد نوره بك يضيء القلب جلب رحمة للعالمين شخصيتك جميلتي تفوق الوصف تصبح قدوة إلى الأبد اسمك محفور في القلب الشوق يتعمق بقوة يا رسول الله يا حبيب الله أنت نور في الظلام أنت نور في الظلام اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب بارك عليه وسلم الله 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 أيها النبي أنت رحمة للعالمين ترشد الناس إلى الطريق المقدس أيها النبي أنت رحمة للعالمين ترشد الناس إلى الطريق المقدس نرغب في شفاعتك سنكون معك في الآخرة نرغب في شفاعتك سنكون معك في الآخرة اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب بارك عليه وسلم يا رب بارك عليه وسلم يا رب بارك عليه وسلم Insan mulia jiwa terpuji karomah insania dilindungi setiap insan bernilai tinggi berwarna garis hias berkerti hati dibentuk dengan cahaya tutur berbudi jiwa setia
Setiap insan bernilai tinggi, maruah dijaga dihias pekerti. Hati dibentuk dengan cahaya, tutur berbudi jiwa setia. Iman di dada menyinari jalan, ilmu dibaca adalah jadi panduan. Hidup bersatu dalam kasih dan ihsan, memukul langkah menuju keamanan. Insan mulia, jiwa terpuji, karamah insaniah dilindungi. Tingkah yang luhur, santun berbudi, berbaur pada nilai murni, menjadi cahaya di bumi ini. Khairul ummah, gambar sejati, berlandaskan takwa dan nur ilahi, berbakti tanpa meminta pujian, menuju redha Tuhan, matlamat harapan. Iman di dada menyinari jalan, ilmu dibaca adalah jadi panduan. Hidup bersatu dalam kasih dan insan, memukul langkah menuju keamanan. Insan mulia, jiwa terpuji, karamah insaniah dilindungi. Tingkah yang luhur, santun berbudi, berpaut pada nilai murni. Insan mulia, jiwa terpuji, karamah insaniah dilindungi. Tingkah yang luhur, santun berbudi, berpaut pada nilai murni, menjadi cahaya di bumi ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada kumpulan nasyid Salton Najmi dan juga kumpulan nasyid Fitra. Berikan tepukan yang gemuruh kepada dua kumpulan nasyid Seri dan juga Semi Abim Sungai Ramal. Majlis mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Ketua Pengarah Takmir Pendidikan Tuan Haji Muhammad Muslih dan juga isterinya
ke Majlis Apresiasi Iksa dan juga Kamel Seri Sungai Ramal. Nasi terhidang di atas meja, harum baunya menyapa rasa. Tiba masanya kita bersama menjamu selera dengan gembira. Majlis menjemput anak anda Muhammad Aliuddin Adi bin Hardi dari kelas 5 Umar untuk membacakan doa makan. Semua diminta tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Hadirin dipersilakan untuk menjamu selera. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya Karim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah.
لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. آمين. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. شكرا جزيلا لرئيس الجلسة المحترم والمعلمين والمعلمات ولأصدقائي وصديقاتي الأعزاء والسادة الضيوف الكرام أحييكم جميعا بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهمية طلب العلم هو الموضوع الذي سأتحدث معكم فيه اليوم إن شاء الله. وقبل أن نبدأ أريد أن أوضح لكم معنى العنوان. فكلمة أهمية تعني قيمة شيء وفعله، وطلب العلم يعني السعي والاجتهاد في تعلمه. فالمعنى هو أن طلب العلم شيء مهم في حياتنا لأنه يساعدنا على الفهم والتقدم وينفع الآخرين. أيها المستمعون الأعزاء، هيا نتحدث عن أهمية طلب العلم، وهو العلم يميز بين الحق والباطل. بالعلم نعرف ما هو صحيح وما هو خطأ، كما أنه يحمينا من الجهل والأفكار الخاطئة. وقد قيل للإمام أحمد بن حنبل: إلى متى تطلب العلم؟ فقال: مع المهبرة إلى مقبرتي، أي أن العلم لا ينتهي ما دام الإنسان حيا. قال الله تعالى في سورة العصر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. ولذلك يجب علينا أن نتعلم العلم ونعمل به وننشره للآخرين. أيها المستمعون الكرام، خلاصة الكلام من كل ما تحدثنا عنه يتضح لنا أن طلب العلم مهم جدا في حياتنا. أرجو أن يكون هذا الكلام مفيدا لنا جميعا، وأسأل الله أن يوفقنا لطلب العلم والعمل به. وأختم بكلمة للإمام الشافعي رحمه الله حيث قال: ليس العلم ما حفظ إنما العلم ما نفع. فنسأل الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih diucapkan kepada anak anda Syasha Kadrina, Muhammad Khalif Iman dan juga Nur Talia. Kita teruskan lagi persembahan seterusnya selepas ini. Tetapi kita berikan laluan untuk acara penyampaian sijil dan penghargaan kepada wakil murid yang telah menyertai
Iksa, Seri Semi dan juga Kamil. Untuk makluman semua, Iksa Seri Semi ABIM telah berlangsung pada 22 hingga 25 Ogos 2025 di Universiti Malaysia Kelantan. Iksa Seri telah melangkun 14 johan, 5 naib johan dan 10 tempat ketiga. Jumlah mata keseluruhan adalah sebanyak 62 mata dan menjadikan Seri ABIM Sungai Ramal sebagai johan keseluruhan Iksa 2025 2 kali berturut-turut. Iksa Semi pula telah membawa pulang 11 johan, 3 naib johan dan 1 tempat ketiga. Jumlah mata keseluruhan sebanyak 40 mata dan menjadikan Semi ABIM Sungai Ramal johan keseluruhan Iksa 2025 untuk kategori sekolah menengah rendah kali kedua juga berturut-turut. Manakala Kamil daerah Hulu Langat telah membawa pulang 4 johan, 2 naib johan, 2 tempat ketiga. Kamil Seri ABIM juga telah menjadi johan keseluruhan 3 kali berturut-turut di peringkat zon Kajang. Dan seramai 7 orang murid dengan 6 acara telah mara ke peringkat Negeri Selangor pada 9 Ogos 2025 bertempat di SRA Bandar Country Home Rawang. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Musleh diiringi Ustaz Nazir Saifuddin untuk naik ke atas pentas bagi menyempurnakan penyampaian penghargaan. Majlis dengan ingin menjemput Wakil Murid Iksa dari Semi ABIM, Muhammad Haziq Hakimi bin Nazar dari 4 At-Tirmizi. Seterusnya dijemput Wakil Murid Kamil Seri ABIM, Syasha Kadrina binti Nur Azli dari kelas 6 Osman. Untuk makluman hadirin semua, anak anda Syasha Kadrina juga telah mengharumkan nama sekolah dengan meraih tempat ketiga dalam pertandingan kemahiran amal Islami Kamil peringkat Negeri Selangor 2025 untuk acara syarahan bahasa Arab. Seterusnya, Wakil Murid Iksa Seri ABIM dijemput Iqbal Arif bin Kamarul Hizir dari 6 Hamzah. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Muhammad Musleh dan juga Ustaz Nazil di atas kesudian menyampaikan penghargaan kepada wakil murid sebentar tadi. Sekalung tahniah dan syabas diucapkan kepada semua kontingen Iksa Seri dan Semi ABIM serta peserta Kamil 2025. Moga penghargaan ini menjadi pembakar semangat untuk terus cemerlang pada masa akan datang. Ayo berikan tepukan gemuruh kepada semua anak-anak kita yang berbakat besar. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian,
kita masih ada 2 lagi persembahan dari anak-anak kita yang sangat berpotensi dan berbakat besar. Kini, kita hadirkan persembahan yang seterusnya. Syarahan 2 bahasa dari murid Semi Abim. Dipersilakan untuk syarahan bahasa Melayu Amar Fayad bin Muhammad Fazli dan juga Raudatul Amnah binti Hashim. Manakala untuk syarahan bahasa Arab, kita hadirkan Akif Haikal Hamdi Putra binti Zakwai dan juga Nur Isha Az-Zahra binti Ahmad Safwan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Untuk makluman hadirin sekalian, sepatutnya pada hari ini kita ada 3 bahasa, iaitu bahasa Inggeris. Tetapi duka cita kita maklumkan anak anda Nur Imani Az-Zahra binti Ahmad Safwan yang sepatutnya memberikan syarahan bahasa Inggeris tidak dapat hadir pada hari ini kerana tidak sihat. Marilah kita doakan semoga anak anda Imani dikurniakan kesembuhan, insya-Allah. Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji baginya yang memberikan kita nikmat akal serta lisan untuk berbicara dan memberikan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalung apresiasi buat Tuan Pengerusi Majlis, Div-Div kehormat, rakan-rakan seperjuangan yang dikasihi, serta sidang dewan yang dimuliakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikan dariku walau 1 ayat. Riwayat Al-Bukhari. Jika ditelusuri sejarah terdahulu, para pendakwah terpaksa menempuh perjalanan yang mencabar dan berliku, yang ada kalanya memakan masa berhari-hari, malah berbulan-bulan, semata-mata untuk menyampaikan risalah dakwah kepada umat manusia. Namun begitu, ledakan reformasi teknologi dan modernisasi yang kian mencengkam masyarakat membolehkan medan dakwah disebarkan menerusi hujung jari sahaja. Dalam konteks dunia yang semakin mencabar ini, timbul satu persoalan. Adakah kewujudan internet dan media sosial berupaya menyampaikan dakwah kepada umat manusia? Oleh itu, para hadirin yang saya muliakan, izinkan kami membawa anda menelusuri sebuah realiti yang semakin dominan dalam era digital, iaitu potensi luar biasa internet dan media sosial sebagai wahana dakwah kontemporari. Bagi memastikan perbincangan kita lebih berfokus dan mendalam, kami akan mengupasnya melalui 2 tunjang utama yang saling berkait supaya pemahaman kita bukan sekadar meluas tetapi juga berakar kukuh dalam konteks akademik dan praktikal. Sidang dewan sekalian, satu dimensi penting yang wajib diangkat pada hari ini ialah keupayaan internet dalam menyediakan sumber ilmu secara meluas untuk masyarakat. Tokoh fiqh Profesor Dr. Abdul Karim menerusi karyanya Usul Al-Dakwah pernah berkata bahawa dakwah merupakan usaha mengajar manusia ke jalan Allah dengan ilmu, hikmah dan pendekatan baik agar mereka beriman dan beramal dengan ajaran Islam. Penyebaran dakwah boleh lebih dekat dengan hati kita supaya media sosial yang digunakan mampu menyeru manusia ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Frasa ilmu tanpa sempadan seakan-akan menoktahkan bahawa sesuatu perkara baharu boleh kita terokai tanpa perlu memikirkan halangan geografi maupun fizikal. Frasa ilmu tanpa sebagai cerminan realiti yang cukup relevan terkini, media sosial seperti YouTube dan Instagram telah dimanfaatkan dengan bijak oleh pendakwah-pendakwah tanah air seperti Ustazah Asma Harun dan Ustaz Don Daniel. Mereka menggunakan pendekatan yang bersantun dan santai tetapi penuh hikmah dalam menyampaikan mesej dakwah, terutamanya kepada golongan remaja. Mesej yang disampaikan menerusi video berdurasi pendek berjaya menarik perhatian masyarakat untuk menghayati ajaran Islam dengan cara lebih mesra dan mudah difahami. Sidang dewan sekalian, maka dengan itu kita perlu membuka minda dan menerima. Kini, medan dakwah tidak hanya berlaku di masjid atau di surau semata-mata.
Saudara dan saudari pencetus transformasi negara, sebagai mengukuhkan lagi hujah kami pada hari ini, isi kedua yang ingin diketengahkan adalah berkenaan peranan internet dan media sosial dalam merangsang kesedaran sosial dan memperkukuh gerakan aktivisme Islamik secara meluas dan tersusun. Kewujudan platform-platform digital seperti Facebook, Instagram dan TikTok membolehkan umat Islam menyebar maklumat, memobilisasi sokongan serta melaksanakan tindakan kolektif yang berfokus kepada agenda keagamaan dan kemanusiaan. Melalui kempen derma digital, petisyen dalam talian dan penyebaran maklumat berkaitan konflik, masyarakat dunia dapat diaktifkan untuk memberi sokongan dan moral secara bersepadu. Selain meningkatkan solidariti umat Islam, kesedaran global terhadap isu-isu kemanusiaan yang kritikal dapat diperkukuhkan lagi. Keseluruhannya, penggunaan media sosial sebagai medium dakwah dalam konteks kesedaran sosial dan aktivisme Islamik menunjukkan keberkesanan yang tinggi dari segi capaian, interaksi dan penglibatan masyarakat. Sebagai menutup bicara pada hari ini, jelaslah bahawa internet dan media sosial bukan sekadar medan hiburan, tetapi medan perjuangan. Kedua-duanya sangat diperlukan dalam memperkasar dakwah Islam. Andai dakwah dahulu mendapat padang pasir dan samudera luas, maka hari ini kita merentas gelombang digital yang lebih pantas, luas dan berkesan. Bangkitlah, bangkitlah wahai generasi pencetus perubahan. Gunakan kuasa jari untuk menyebar kebenaran, bukan kebencian. Gunakan media sosial bukan sekadar untuk dilihat, tetapi untuk memimpin. Dengan lafaz ini, kami akhiri syaran kami dengan harapan semoga Allah SWT memberkati segala niat dan amalan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus solihat wa bifadlih nuwasilut talaba wal ilma fi sakinah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalit tullab wa azkal muallimin alladzi talabal ilma wa alamal ummah. شكرا وألف شكر لسيدي رئيس الجلسة وصفوف الحكام العادلين والعارفين الذين وهبهم الله صفاء النفوس وذكاء العقل. إخوتي وأخواتي الأحباء والأعزاء، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحضور الكرام، أنا عكيف هيكل وأنا عائشة الزهراء. نحن هنا اليوم لأتكلم معكم عن موضوع مهم جدا، وهو دور الطلاب في تنمية الوطن. ماذا يعني دور الطلاب في تنمية الوطن؟ هذا يعني أن الطلاب عندهم مسؤولية، هم يساعدوا في تقدم الوطن. ما شاء الله. لذلك سأذكر لكم في هذا اليوم 3 طرق يمكن للطلاب أن يساعدوا فيها لتنمية الوطن. إخوتي وأخواتي، هيا نكتشف الطريق الأول. يجب على الطلاب أن يطلبوا العلم بإخلاص واجتهاد. ماذا سيحدث إذا تركنا العلم والمعرفة؟ نحن نعيش في زمن ممتلئ بالمشكلات والتحديات، فمن سيصنع الحلول ومن سيبني الوطن؟ نحن الطلاب، نحن عمل الأمة، ونحن الذين نسير بها إلى المستقبل. مثلا، ألا ترون التغير في العالم؟ كل شيء يدار بالتقنية والذكاء الاصطناعي والمعلومات، في المستشفى، في الجيش، وفي المصانع. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم من سورة المجادلة. إذن اجتهد وكن أنت نور الذي يضيء طريق المستقبل. أيها الحاضرون الكرام، ثانيا التخلق بأخلاق القرآن. صدقوني، العلم وحده لا يكفي. ما فائدة أن تحفظ كتابا ولكن لا تحفظ لسانك؟
وماذا يفيد العلم إذا لم يكن معه أدب؟ إن الطالب المؤدب هو أجمل من الطالب الذكي وهو يصنع بيئة نقية للدراسة والحياة. مثلا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هي تطبيق لكل ما في القرآن. كما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. فلنكن نحن طلابا بأخلاق القرآن ونورا في زمن يبحث عن الصدق والإخلاص. سادتي سيدتي الكرام، ثالثا التربية على القيادة. هل تعتقدون أن القيادة لقب أو مجرد أن تكون في الأمام؟ لا والله، القائد الحقيقي ليس من يأمر بل من يخدم. والقيادة الصادقة لا تبدأ بمنصة بل تبدأ بقلب نقي ونفس تحمل الأمانة. مثلا ألا تعلمون أن حالات الإيدز في بعض المدارس والجامعات تزيد وأن الفواحش تتسلل؟ كيف نواجه ذلك؟ بقيادة القيم لا التساهل. كما قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم من سورة آل عمران. لذلك إذا رأيت زميلا يؤذي فلا تصمت، وإذا سمعت كلاما سيئا فلا تضحك، فلنكن نحن القدوة ويحمل الحق بالقوة والحكمة. أيها الجماعة الكريمة، بعد أن سرنا معا في هذه الرحلة وتأملنا دور الطلاب في تنمية الوطن، هل نبقى ساكنين أم نقوم بدورنا؟ إن للطلاب دورا جليلا في تنهيض الأمة وتقدم الوطن، فلنكن جادين في طلب العلم ولنتخلق بأخلاق القرآن ولنشارك في القيادة والأنشطة ولنعزز الوحدة والاحترام بين المجتمع. وفي الختام نسأل الله لنا ولكم التوفيق والثبات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih diucapkan kepada anak anda Amar Fayyad bin Muhammad Fazli, Raudatul Amna binti Hashim, Akif Haikal Hamdi Putra dan juga Isha Az-Zahra. Kini kita tibalah kepada persembahan yang terakhir pada hari ini. Deklamasi sajak dari murid-murid sekolah rendah. Dengan segala hormatnya mempersilakan Muhammad Adi Firash bin Azwa Faridi dan juga Safiyah binti Nur Tarmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan karya Intan Aika Amira. Di tanah ini ku jejak langkah tanah bertuah, berdaulat indah. Dari Perlis ke Sabah bersatu padu, Malaysia madani, gemilang abadi. Bangsaku, pewaris keturunan darah pahlawan,
usah dibiar leka dan alpa, membiarkan petualang kembali, menghamburkan dengki haloba, menjarah warisan pusaka, menginjak daulat negeri ini. Kerana tanah ini terbina daripada perjuangan pahlawan perkasa. Dan penamanya adalah kita. Bangsaku, mari kita gemakan genta cinta pada tanah rawi ini, agar halaman pertiwi terhias dengan cambahan benih cinta generasi. Madani ini milik semua. Madani ini milik kita. Dan kita adalah pewarisnya. Sekian, terima kasih. Masya Allah, hebat sungguh anak kita. Berikan tepukan yang gemuruh kepada semua murid yang telah membuat persembahan pada hari ini. Alhamdulillah, dengan berakhirnya deklamasi sajak yang sungguh mantap itu, maka berlabuhlah tirai acara pada hari ini. Bermakna berakhirlah juga Majlis Apresiasi Iksa dan Kamil Sri Semi Abim Sungai Ramal 2025. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada semua tetamu terhormat, barisan pentadbir, guru-guru, jurulatih, ibu bapa serta para murid yang telah menjayakan program pada hari ini. Bunga dedap di atas para anak dusun Pasang Pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Saya, Nur Rashikin binti Radwan, pengacara majlis pada hari ini, mengundurkan diri dan ingin memohon maaf sekiranya terdapat kesilapan dan tersilap tutur bicara sepanjang saya mengendalikan majlis pada hari ini. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, segala kekilafan itu adalah dari saya sendiri. Dengan lafaz Alhamdulillahirrabbilalamin, majlis kita ditangguhkan dengan ucapan terima kasih dan tahniah kepada semua dan diakhiri dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makluman semua ibu bapa dan para hadirin, foto booth di Mama Sains kita akan dibuka sehingga jam 1 petang pada hari ini. Boleh ambil gambar di dalam Mama Sains secara bergilir-gilir dan unlimited. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.